Aku dah check jaraknya memang jauh gila, tapi masalahnya aku tak tahulah aku dah berapa lama main perfume ni, mungkin dalam berbulan-bulan tapi tak sampai setahun lagi lah. Dan punya first time aku pakai perfume yang jenis bau dia tinggal belakang tau. Ni aku baru test tadi, pagi tadi, dia punya longevity Pero Palo Santo daripada Prototype Fragrance ni, yang local brand baru nak release, tapi dia akan release masa FFM lah. So yang aku nak cerita pasal SPL Pero Palo Santo ni kan, yang ni aku dapat ketahanan dia tahan kat kulit aku selama 5 jam tau. Tapi yang specialnya apa tahu? Dia ada 3 transition bau waktu aku pakai perfume tu. Pertama sekali, bila opening tu kan, dalam 2 jam pertama kan, kau akan dapat bau kayu yang manis, bersih, and a bit clean dan a bit soapy lah. Dan dia punya bau kayu dia bukan bau kayu keras macam kayu jantan tau. Masa aku kan selalu kan kalau perfume yang kayu-kayu ni kan selalu kita kaitkan dengan lelaki kan. Sebab lelaki ni dia suka bau yang keras, kayu macam tu. Tapi yang ni bagi aku unisex tau. Lelaki perempuan boleh pakai, dan bagi siapa-siapa yang suka bau kayu yang lembut, yang tenang, yang chill, yang tak terlalu menusuk hidung, Pero Palo Santo ni korang kena try bau lah. Tapi masa aku cuba nak test dia punya projection dia kan berapa jauh, dia boleh project jauh tau. 11 kaki, tetapi korang kena tahu dulu, bau je ni cepat nose blind tau. Aku tak tahulah, masa aku test tu, aku masuk ruangan bilik tu, aku dapat bau. Oh, aku tahu, ini dah 11 kaki lah. Aku dah check jaraknya memang jauh gila, tapi masalahnya, dia cepat tau nose blind. Tak sampai 1 minit, kau boleh nose blind. Dan aku test perfume dia ni, longevity dia ketahanannya sebanyak 2 kali tau. Waktu pagi tadi aku nak pergi kerja, aku overspray dalam kereta. Bila aku keluar pergi tempat kerja tu, lepas 30 minit aku dah tak bawa apa-apa dah. Even walaupun aku dah bau kat pulse point aku, memang tak ada macam, dia ada. Cuma dia terlalu ringan gila bau dia. Sampaikan aku nak sedut, bau dia pun susah tau. So bagi aku kalau nak pakai Pero Palo Santo ni, pastikan tak perlu overspray pun. Dalam 6-8 spray dah cukup dah. Sebabnya kalau kau overspray, kau tak boleh nak nikmati bau dia tu. Okay, aku nak balik kepada transition bau dia. Itu waktu opening, first opening tadi aku dah cerita. Transition yang kedua dia lepas 2 jam tu. 2 jam tu dia akan naik bau soapy tu lagi dominan. Bau macam bau sabun, tapi dia bau sabun kayu yang lembut, tapi still ada manis dan creamy dia. Lepas tu dalam 4 jam macam tu, dia punya bau tu dia dah macam tune down sikit. Bau dia dah macam tenggelam sikit dan hilang. Dan dia akan cuma keluar bau kayu yang solid, bersih. Itu je lah. Dan aku boleh agak harga untuk sebotol ni confirm mahal punya. Sebab transition bau dia aku boleh detect dia punya bau ada perbezaan tau. Dan antara banyak local brand ni kan, aku rasa Prototype Fragrance ni dia boleh pergi jauh ni. Kau kena cuba bau dekat FFM nanti.